Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam maju Johor. Syukur Alhamdulillah bersua kembali episod yang ke-6 musim yang ketiga bersama saya DJ Rin di studio MDJ. Podcast Meh Dengar Jap dibawakan eksklusif oleh Media Digital Johor, sumber rasmi negeri Johor yang benar-benar boleh dipercayai, sahih, tepat dan pantas nombor 1 di Johor. Baik, podcast dah masuk episod yang ke-6. Terima kasih yang dah pun like, follow Instagram, Facebook, TikTok, Threads dan aplikasi X Media Digital Johor serta subscribe YouTube channel MDJ dan tekan butang notifikasi untuk dapatkan episod-episod podcast yang seterusnya. Hari ini, tuan-tuan dan puan, kita bawakan sebuah perbualan santai tetapi penuh informasi mengenai isu perumahan rakyat, pembangunan bandar, kemudahan awam serta hala tuju masa depan perancangan bandar di negeri Johor Darul Takzim bersama di studio MDJ iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Jafni bin Muhammad Syukur, Pengerusi Jawatan Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor. Datuk, terima kasih sudi meluangkan masa bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak jemput saya datang. Puasa macam mana Datuk? Okey. Setakat ni Alhamdulillah belum ponting lagi. Ya. Alhamdulillah. Untuk tarawih bersama? Tarawih ada yang buat sunat lah kat rumah. Tapi istiqamah insyaAllah. Tetap buat juga InsyaAllah. Lagi malam 10 malam terakhir ni kan. Masya Allah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, kalau nanti ada soalan panas tu tentang rumah mahal ke kan, pasal warga asing ke, Tok jangan risau tau. Sebab kru produksi kita pun dah standby sebenarnya. Air kosong dengan kurma Itu selepas pukul 7 lah. Pukul 7 lah Jadi kalau Datuk terasa panas ke, boleh break sekejap ke, makan kurma, tarik nafas dalam dalam sampai pukul 7 lebih, pukul 8 pun tak apa tu, tak ada masalah. Okay, so hari ni kita nak berkongsikan yang mana Yang Berhormat Datuk memegang portfolio perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor. Banyak inisiatif dan usaha telah pun dilaksanakan di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk. Antaranya termasuk memperkasa pembangunan rumah maupun milik Johor bagi membantu lebih ramai rakyat memiliki kediaman sendiri selain memperkukuh peranan pihak berkuasa tempatan dan memastikan perancangan bandar yang lebih tersusun, bersih dan selesa didiami. Tahniah Yang Berhormat Datuk. Okey, so kita nak mula jugalah untuk soalan santai sebelum kita mulakan soalan yang panas, hangat, garing puasa-puasa ni tu. Okey, kalau statutory nanti Yang Berhormat Datuk bukannya exco perumahan tapi jadi ejen hartanah, agak-agak Datuk boleh jual rumah tak dalam masa berapa minit rasanya? Saya tak suka jadi ejen hartanah lah. Serius lah? Saya tak suka. Saya kata kalau saya tak jadi exco ni, saya nak buat kerja kebun je. Saya memang minat berkebun. Saya tak fikir marah Datuk Zari. Dunia saya itulah. Saya minat pertanian, peternak tu dunia saya lah. Jadi kalau tak ada rezeki akan datang. Saya pun dah sentiasa pasal apa saja yang ada pada hari ini pada saya, jadi exco, jadi YB, ini adalah dengan izin Allah SWT. Kita ni sebagai manusia, kita redha bila ada jawatan kita buat yang terbaik dengan penuh amanah dan tanggungjawab lah. Jadi kalau dah tak ada rezeki jadi YB, tak ada rezeki jadi exco, kita buat baliklah kerja kita. Tapi selagi kita ada jawatan, selagi amanah tu ada kat bahu saya, selagi tu saya akan buat terbaik untuk bangsa Johor dan untuk negeri Johor yang saya cintai ni. InsyaAllah rakyat ramai sayangkan YB sebenarnya kan. Saya sendiri bila turun padang tengok yang buat dan sampai je ramai yang peluk, yang apa semua tu teruja tu. Kan saya pun tak macam tu. Okey tu, kita ada soalan terakhir lah tanya dengan Datuk kan. Kalau diberi peluang bercuti tanpa kerja selama 3 hari, Datuk nak pilih apa? Nak buat apa sebenarnya? 3 hari je? Tak lebih. Saya sebenarnya ada satu sejarah masa mula-mula jadi exco ni. Tahun pertama Tahun pertama saya ingat, termasuk juga exco-exco yang lain, termasuk juga Yang Berhormat. Tahun pertama tu bila kita orang-orang muda ni jadi exco ramai. Lepas tu kita ni tak ada pengalaman, jadi sebenarnya rakyat menunggu jabatan menunggu betul ke pasukan ni yang dipilih oleh Tuanku Sultan kan, boleh melaksanakan agenda rakyat ni. 1 tahun tu saya ingat saya dengan Yang Berhormat Menteri Besar Johor kita kerja siang dan malam lah. Saya ingat 365 hari tu saya rasa saya tak MC.
saya tak cuti. Saya cuma cuti hari Jumaat, itu bawa anak saya pergi sembahyang Jumaat lah. Selain tu memang jadual saya Sabtu Ahad di kawasan, daripada Isnin sampai Jumaat, round 1 Johor. Dan itu bukan tahun pertama, termasuk juga tahun kedua pun saya tak ambil cuti. Jadi kita memang tahun pertama tu memang saya ingat lagi lah kata-kata yang berhormat. Ketika itu dia kata, Datuk, kita kena buat yang terbaik, all out everything, habis daya lah, perah keringat dan sebagainya, belajar secepatnya mungkin dan tengok semua masalah yang ada kat ground, turun padang, tengok masalah dan faham tentang isu-isu teknikal ni, supaya kita sebagai ketua bila kita buat satu-satu keputusan itu menyelesaikan masalah, bukan setakat retorik, ambil gambar, cakap saja, lepas tu isu masih ada kat situ. Itu bukan cara kerajaan Johor hari inilah. Sebab tu hari ni kalau tengok Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, semua orang boleh nampak, turun tengok ke longkang saya 2 tahun dengan Yang Berhormat pungut sampah Johor Bersih masa pelancaran Julai 2022. 2 tahun saya kat Sungai Sigit tu 1 kilometer sebelum mula kerja, sebelum mula masuk office. Daripada pukul 7.30 lepas subuh tu sampai pukul 8, pungut 2 kilometer. Saya masih ingat lagi tu sampai sekarang lah. Sekarang ni dah kurang, sekarang dah lebih baik. Jadi itu perkara-perkara saya ingat kalau saya nak cuti selepas saya pension esko lah. Saya ingat kalau saya nak ambil cuti, kalau dapat cuti lah. Tapi kalau selagi saya kerja ni, InsyaAllah saya minat kerja, Din. Dunia saya memang suka kerja. Sebab tu kadang-kadang orang tanya saya punya program banyak. Hari ni 8 program, lepas tu sampai ke malam, macam semalam sampai pukul 11, lepas tu semarak subuh setiap hari ada. Tapi ini mungkin doa orang-orang yang doakan saya, orang yang saya bantu, dan juga doa ramai orang lah untuk saya kekal sihat dan sebagainya. Baik, okey, kita nak masuk untuk soalan yang hangat kita katakan ni tentang ni dia adalah rumah mampu milik RMMJ. Realiti atau retorik, program rumah mampu milik Johor ni sering disebut sebagai solusi kepada masalah perumahan. Jadi sejauh mana program ini benar-benar membantu rakyat Johor, Datuk? Pertama, bila bulan pertama saya masuk pejabat esko perumahan di Kota Iskandar, ketika itu saya lihat dalam masa seminggu tu ramai orang tua, orang-orang muda, kakak-kakak, ibu datang ke pejabat. Masa tu pejabat penuh lah. Saya pun pelik kenapa ramai sangat datang ke pejabat. Rupanya bila disemak, rupanya dia nak mohon rumah mampu milik Johor. Tu tahun 2022. Sebab tu bila saya semak balik, saya panggil jabatan-jabatan yang terlibat. Rupanya nak mohon rumah mampu milik Johor pada ketika itu, pada tahun 2022, mereka kena lengkapkan 17 dokumen. Banyak. 17 dokumen. Saya cakap, kenapa nak mohon rumah ni perlu begitu banyak dokumen? Sedangkan belum tentu dapat pun. Betul. Jadi apa yang kita buat, saya panggil satu task force untuk semak setiap satu dokumen, kenapa dokumen tu perlu rakyat isi. Jadi akhirnya selepas kita buat semakan, rupanya kita boleh cut the birokrasi kepada hanya 5 dokumen. Dalam 17 dokumen tu, dan kita nak lengkapkan tu, pergi pejabat tanah, pergi KDBSP dan sebagainya, kos yang terlibat untuk lengkapkan 17 dokumen tu saya kira-kira RM300 hingga RM500 untuk satu permohonan. Dan mereka ni yang nak mohon rumah ni setahun kadang-kadang 3-4 kali mohon. Betul. Jadi kat situ saja hidden cost, dipanggil duit yang keluar yang tak tahu ada hasil ni. Dia orang melanjakan setahun kadang-kadang sampai RM2,000. Ini mereka yang golongan B40 dan ke bawah. Selepas itu kita buat rejuvenasi perumahan. Pertama dari segi penyampaian inilah. Jadi akhirnya kita dapat kurangkan daripada dokumen 17 kepada 5. Dan mereka tak perlu lagi datang ke pejabat perumahan, secara online saja. Jadi sistem tu kita upgrade. Dalam masa yang sama kita buat tengok dokumen apa yang perlu saja. Dan akhirnya setiap permohonan rumah di Johor ni
kerajaan bagi jaminan bahawa daripada dia kena belanja setiap satu permohonan 300 sampai 500 ringgit, akhirnya zero cost. Rakyat tak keluarkan apa-apa duit. Selepas itu, bila bercakap tentang permohonan ni, bila kita dapati pada tahun 2022 tu, rumah sikit ditawarkan. Bila rumah sikit ditawarkan, kita tengok balik dasar perumahan Johor. Jadi dasar perumahan Johor ni sedasarnya untuk setiap pemaju yang masuk ke Johor ni, 60% kita beri pada pemaju untuk bina rumah mahal, yang dikategorikan mahal lah. Yang kadang-kadang dalam netizen cakap rumah kat Johor ni rumah mampu tengok saja, mana ada rumah mampu bilik, dia kata pada ketika itu. Jadi saya bila cakap tentang rumah mampu, komen tu saya ingat 10, kalau ada 10 tu 8 cakap ni semua tak betul lah, rumah mahal lah, mana ada rumah mobilik. Rupanya bila kita siasat memang betul. Pada ketika itu kita dapati ada lebih 100 pemaju yang masih berhutang dengan kerajaan untuk buat rumah mobilik. Jadi dasar kita tadi 60% kita bagi pada pemaju untuk rumah pasaran bebas atau dipanggil rumah mewah lah. Dia nak jual harga 400, 600, 1 juta, 2 juta terpulang pun. Tetapi mereka ada satu dasar. Johor ada satu dasar, 40% mesti buat rumah mobilik. Dan dia ada 4 kategori. 50,000, 100,000, 150,000 dan kategori D 250,000 luar bandar, dalam bandar 300,000. Ini jadi dia beberapa kategori. Dan beberapa ranking gaji lah, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. Jadi 10,000 boleh beli untuk, kalau basic 10,000 boleh beli rumah yang 250,000 dan 300,000. Kalau basic 4,000 dan ke bawah, dia boleh mohon harga rumah yang 50,000. Jadi perkara-perkara ni yang kita buat. Lepas tu itu yang dikeluar satu task force dipanggil PDRC. PDRC ni Plan Design Review Committee. Ini satu task force melibatkan semua agensi negeri, Plan Malaysia ada, PKPJ ada, Pejabat Tanah ada, PBT ada. Kita panggil pemaju ni datang. Bincang. Awak dulu 10 tahun yang lepas ada hutang banyak ni. Awak rumah pasaran mewah awak dah siap. Pasaran bebas tapi rumah mobil 40% ni tak buat. Kenapa tak buat? Jadi dulu sampai bergaduh lah. Saya ingat ada satu Tan Sri tu, dia marah saya. Dia marah saya, dia kata, Datuk, harga rumah sekarang kalau nak buat rumah mampu milik harga 150,000, dia terpaksa keluar kos 250,000. Maknanya rumah mampu milik Johor ni kalau pemaju buat, dia rugilah. Saya cakap, ni apa peduli dia orang rugi kan? Saya cakap dengan Tan Sri, you should be buat CSR untuk rakyat Johor. You rumah pasaran bebas, you dah dapat untung, you kena buat CSR untuk apa? Untuk rakyat, untuk bangsa Johor. Jadi dia ingat saya cakap main-main lah kan. Jadi dia keluar daripada meeting, dia tinggalkan meeting. Lepas tu apa saya buat? Saya cakap dengan Datin Paduka, kita punya Ketua Eksekutif Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor, kita minta pada kerajaan untuk buat tambah dasar ni lebih baik, lebih ketat, iaitu kita wajibkan pemaju ni mesti masuk dalam PDRC. Jadi pemaju-pemaju dulu dia melalui PBT saja. Dia dapat KM, dia boleh buat banner terus pasaran bebas. Rumah bilik dia tak buat. Jadi benda tu ada grey area, ruang untuk pemaju boleh cilok lah. Jadi banyaklah rumah mampu milik sepanjang lebih 20 tahun. Saya ingat 150,000. Banyak sangat. Jadi hari ini siapa-siapa pemaju datang buat perumahan di Johor, wajib bagi mereka banner rumah 40% tu. Itu pertama. Kalau dia dah masuk PDRC, dia kata dia setuju nak buat. Ada yang dah kata setuju, tak ada masalah Datuk, kita akan buat semua rumah mempemilik. Tapi dia drag. Lepas 2 bulan tak buat, 3 bulan tak buat, 5 bulan pun tak buat. Dia ingat kerajaan main-main. Jadi apa kita buat? Kita kasih notis amaran pada mereka. Ini dah buat dah ada keputusan kerajaan. Kenapa tak buat? Kita letak timeline bila nak buat. Macam-macam alasan lah dia bagi. Akhirnya bila kita kasih notis pertama, notis kedua, bila sampai notis ketiga tu apa kita buat, Rin? Kita caveatkan semua pembangunan projek dia. Jadi pemaju kat Johor ni, dalam rekod kita lah, ada 5 lah pemaju yang degil ni. Jadi kita caveatkan dia, maksudnya apa? Bila dia kena caveat dia punya pembangunan, apa akan berlaku? Dia tak boleh jual rumah pasaran bebas. Dia tak boleh buat apa-apa dalam niaga dia. Dan bukan setakat projek tu saja.
projek yang ada nama syarikat tu pun kita caveatkan. Okey. Jadi ini memberi, saya bukan nak menakutkan, tetapi itulah kaedah bagaimana kita dapat bina rumah mampu milik pada hari ini. Pada tahun pertama tu Yang Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Nafi Ghazi, dia cakap saya, Datuk, you kena perjuangkan rumah mampu milik untuk rakyat ni. Di peringkat kerajaan kita akan buatlah keputusan kerajaan macam mana untuk menggalakkan pembinaan rumah. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni boleh nampak selepas 2-3 tahun ni banyak rumah-rumah mampu milik dibuat, dan target saya yang pertama ialah masa ketika itu Yang Berhormat, bila saya bentang KPI saya, perancangan saya pada tahun 2022, Yang Berhormat tetapkan sasaran pada ketika itu 21,000 unit rumah. Selepas 2 tahun tu Yang Berhormat tengok macam dah hampir capai. Dia kata, Datuk, sikit sangat lah you punya KPI ni. Jadi dia naikkan pergi 30,000. Bila 30,000 sepanjang 5 tahun ni, 2022 sehingga 2026. Dan hari ni 2026 ni ikut Disember 2025 tahun lepas, Q4 kita telah bina 20,212 unit. Ada baki lagi dalam 9,000 lebih, dan insya-Allah tahun ini kita bina baki 9,000 lebih, dan kita akan cukupkan 30,000 unit rumah mampu milik sebagaimana hasrat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan KPI untuk pasukan saya lah. Okey, kita dah sentuh tentang rumah pemilik RMMJ ni, ya, tentang mana realiti ataupun retorik ni. Dan tentang skema pula ni. Datuk, yang mana skema perumahan merujuk pada individu yang mana ada juga kumpulan yang menipu orang ramai dalam urusan berkaitan rumah, sama ada sewa, jual beli, pelabuhan hartanah. Dan mungkin kes ni memang semakin kerap berlaku lah, kan? Terutamanya dekat media sosial, aplikasi message. Macam mana orang boleh berani tentang hal ni tu? Saya memang kurang hajar lah skamer ni. Tapi skamer ni dia memang menipu rakyat lah. Dia menipu, dia pun tak tahu hal haram lah. Tapi kadang-kadang orang kita juga. Saya bila masuk pada tahun 2022 tu, perumahan tu, sebenarnya banyak isu lah. Cuma saya tak dedahkan banyak perkara. Ni belum cerita lagi under table, bayaran nak dapat rumah kena bayar. Lepas tu orang tengah datang jumpa saya, Datuk, saya ni boleh cari orang, lepas tu nanti kasih Datuk komisen sikit. Benda tu berlaku. Dan bila perkara ni berlaku, akhirnya siapa yang tak anyaya? Rakyat lah. Dalam masa yang sama, benda tu bukan semua, tetapi ada orang ni masih ada. Sebab tu pada tahun 2024 ada satu kakak ni, dia pembeli tu, dia datang ke pejabat saya, dia cakap, Datuk, ada orang sekian, saya dah bayar sekian, dia janji nak dapatkan rumah. Saya cakap, siapa? Nama dia sebut lah, kan, siapa sekian. Saya cakap dengan dia, anggap awak pergi report polis. Pergi report polis. Itu satu tau. Rupanya datang bukan 2, 3, 4 sampai 5 orang datang. Bersilih bergantilah dalam 2-3 minggu tu. Jadi semua buat report polis. Lepas tu saya cakap, saya terus telefon ketua polis. Saya cakap, Datuk, boleh tak tengokkan rumah yang mereka buat laporan polis ni? Rupanya yang dah kena tipu ni 19 orang. Jadi kes scammer ni, saya selalu dalam ucapan saya daripada tahun 2022, 2024, 2025, 2026, saya selalu beritahu apa? Permohonan rumah mampu milik Johor ni tak ada orang tengah. Jangan pakai broker, jangan pakai orang tengah. Kena tengok yang official punya laman web. Laman web kita PKBJ, Perumahan Perpadanan Kebanyakan. Itu saja laman web rasmi kerajaan. Selain itu, wallahu alam lah, semua ambil kesempatan. Sebab tu saya nak beritahu pada rakyat Johor, permohonan rumah mampu milik ni tak kenakan apa-apa bayaran. Tak kena apa-apa bayaran. Betul tu. Kalau kena bayar 2,000, 4,000, 10,000, itu penipu lah. Itu scammer lah. Dan saya nak pesan dengan scammer yang ada ni, jangan buat kerja-kerja gila ni. Ini semua hukum haram ni. Haram, menipu orang, tak berkat rezeki ni. Tak berkat rezeki ni. Tapi dia orang buat juga. Itu dah kena pada tahun 2024. Tahun ni ada lagi. Tahun lepas ada lagi. Kan? Tapi itulah macam mana orang yang berlainan ditipu pula. Jadi saya di peringkat kerajaan, saya sangat menjaga perkara ini. Dan kita akan pastikan bahawa mereka yang mohon rumah ni, mohon rumah yang layak,
masuk dalam sistem e-rumah kita yang ada. Kita ada pengundian kat situ secara online dan sebagainya. Kita ada sijil secara J-Home One Stop Center, ada bank dan sebagainya. Kita dah ada ekosistem perumahan yang hampir lengkap. Dengan telusnya tu. Walaupun tak sempurna tapi hampir lengkap. InsyaAllah. Mudah-mudahan Okey, kalau ditanya mengenai PPR ni, yang mana program perumahan rakyat kita ni, yang mana projek yang mana perumahan kos rendah dibina oleh kerajaan khusus nak bantulah golongan berpendapatan rendah, B40. PPR ni pun satu hal juga. PPR ni masa mula-mula tahun pertama tu ramai orang suka minta PPR. PPR ni kalau kat tengah bandar tu sewa 1,200, 1,400, sewa PPR ni 200.5. Murahnya. 200.5. Ada yang 124 ringgit PPR Kempas. PPR Kempas RM124 dalam bandar. Boleh baik sangat. Tetapi apa yang berlaku dalam PPR Johor ni, PPR Johor ni jumlah dia ada 15,000 unit dalam seluruh Johor lah. Tapi 80% tertumpu dalam bandar. Johor Bahru, Pasir Gudang, dan sikit kat Iskandar Puteri lah. Jadi mereka ni yang sewa PPR ni, kita ada 15,000. Perkara pertama bila saya tengok banyak komen-komen dalam Facebook, Datuk ni apa kroni, ni keluarga dia, adik-beradik dia dapat, lepas mak dia, anak dia, lepas anak dia sewa sublet lah, dipanggil sewa atau sewa. Benda ni pada tahun pertama tu memang kecah sangat lah. Kat mana-mana bila saya post saja tentang PPR ni, saya lawak PPR, semua keluar komen-komen tu. Apa Datuk? Apa ni Datuk? Ni dia tuduh pula kita pula bersubahat dan sebagainya. Jadi apa kerajaan buat, kita bincang dengan pasukan, kita tubuhkan, kita panggil ada satu konsultan, kita buat profiling semula. Kita panggil dia isi borang, rekodkan balik. Daripada 15,000 tu, rumah PPR, RSK yang ada dalam Johor tu, kita dapati ada 2,000 unit rumah disalah guna. Dia disalah guna ni, salah satu dia apa, kita sewa dia tadi RM124 kan sebulan. Dia sewa kat orang tu RM800. Naikkan lagi. Tapi orang tu tak report kat kita pula. Sebab apa? Ada orang-orang tertentu bersubahat. Saya tak nak cakap siapa lah, tapi kita dah ambil tindakan. Jadi perkara-perkara macam ni, sewa RM124, engkau sewa kat orang lain, sewa kat orang lain, kau kenakan RM800. RM600 ni duit haram tau. Dia orang tahu tak kasih anak bini makan duit haram ni. Tapi benda tu sebenarnya dah berlaku bertahun-tahun. Bila kita tahu apa ada masalah macam ni, apa kita buat, kita terus terminatekan orang ni. Agreement terus batal. Lepas tu dia akan guna kabel ni lah, kabel tu lah, kabel ni lah, rayu lah dan sebagainya. Bila kita dapat ada bukti ni, memang kita akan tolak. Dan kita akan beri pada penyewa yang menyewa atas sewa tu. Bila kita cek dia orang Johor, bangsa Johor, memang layak, pendapatan bawah 3,000, kita terus kasih kat dia. Jadi dia rasa bersyukur. Ada sampai menangis. Tak perlu nak bayar lagi. Bayangkan bayar 800, tiba-tiba kena bayar apa RM124. Ya Allah. Ada yang PPR tu RM250. Jadi benda-benda macam ni kita dah buat pembersihan. Saya tahu masih ada lagi penghuni-penghuni pemilik PPR tak duduk kat situ. Dia sewa, dia kadang duduk macam hotel. Seminggu balik 2-3 hari. Ada juga yang kerja kat Singapura. Kalau kerja kat Singapura ni gaji paling rendah berapa Rin? 4,000. Banyak 4,000. Kalau tukar kat situ, dia sepatutnya tak layak duduk kat PPR ni. Patut ada orang yang lebih layak. Yalah. Jadi PPR ni kita dah, alhamdulillah setakat ni kita dah buat pemutihan. Setakat ni saya ingat tak semualah, tapi sekurang-kurangnya dah capai 80% dan kita sentiasa akan buat. Dan kita akan pastikan PPR ni dapat pada mereka yang betul-betul layak, dan keutamaan akan diberikan pada orang Johor, IC Johor, dan mereka mengundi di Johor. InsyaAllah. Baik, terima kasih Datuk di atas penjelasan yang amat bernas itu tadi. Baik Datuk, kita nak beralih untuk yang hot topic yang seterusnya berkenaan dengan Johor Smart City. Datuk jangan serius sangat Datuk. Gitu, saya macam takut pula Datuk. Okey, yang mana Johor ni kita bercakap tentang pembangunan Johor Smart City. Kalau Datuk perlu nak terangkan kepada rakyat lah dengan bahasa paling mudah, apakah yang dimaksudkan dengan bandar pintar ni tu? Kita alhamdulillah berkat usaha semua pihak, berkat titah dulu yang Muhammad Pemangku Sultan juga tentang Smart City ni,
dekat dengan arahan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor untuk jadikan Johor ni bandar pintar. Kita bersama 16 PBT 16 PBT kita dah mengorak langkah 2 tahun yang lepas untuk memastikan level 1 smart city. Level 1 ni dia ada 10 kriteria. 10 kriteria. Antaranya dokumentasi dia tak pakai manual, dia pada digitalan. Contoh bayar secara online, parking bayar secara online, permohonan lesen secara online. Jadi online tu adalah pendigitalan dan dia ada dalam kriteria smart city. Kita satu-satunya negeri dalam Malaysia diiktiraf sebagai bandar pintar negeri. Ni untuk 16 PBT lah, dan dipelopori oleh MPJB, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jadi bahasa yang senang yang saya nak beritahu, bandar pintar ni bukan kata dia tak ada jalan tak berlubang, bukan cakap lampu tak menyala, tapi dia ke arah itu. Dia adalah satu kaedah dari segi kerja secara manual, pergi kerja secara smart. Kalau dulu tiang lampu rakyat akan komen, Datuk, tiang lampu ni tak menyala, Datuk. Jadi kena buat laporan, lepas tu hantar dalam ngadu pada wakil rakyat atau ngadu pada PBT. Proses dia lambat. Sekarang ni kalau smart light ni semua lampu itu dia akan link pada kita punya smartphone. Jadi kalau dia mati, dia akan alarm kat dalam kita punya smartphone dan kita akan panggil kontraktor terus repair, perbaiki. Sama juga dengan dipanggil, kita ada command center sekarang ni. Di Johor ni kita ada command center di Majlis Bandaraya Johor Bahru, Iskandar Puteri, Pasir Gudang, Kulai, Tangkak, Pengerang. Ni ada beberapa PBT dah ada command center. Command center ni adalah ada smart CCTV. Smart CCTV yang menggunakan AI. Jadi dulu kalau CCTV kita bila kita tengok tu, kita tak boleh zoom sampai ke muka. Hari ni kalau jarak berapa jauh sekalipun, kita zoom, kita boleh kenal pasti orang tu siapa. Kalau orang buang sampah, orang langgar lari dalam bandar. Sebab tu di DJB ni 3 km radius kita ada 500 smart CCTV. Jadi kita boleh trace kalau apa-apa berlaku jenayah ke, vandalisme ke, kita boleh lakam melalui smart CCTV. Jadi smart city ni katalah tak ada isu di peringkat PBT. Isu tu sentiasa akan ada. Tetapi isu tu diselesaikan dengan lebih cepat dan kita boleh tahu di mana isu tu akan berlaku. Sebagai contoh di Kampung Mak Amin Johor Bahru. Kampung Mak Amin Johor Bahru kita ada parit monsun. Kawasan tu berpuluh tahun banjir. Kalau hujan 1 jam lebih daripada 60 mm 1 square feet, 1 jam saja air akan naik 2 kaki 3 kaki dan libatkan 200 biji rumah. Sekarang ni kita ada sistem alam. Kita ada smart CCTV kita pasang di parit monsun. Jadi bila air tu, paras air tu naik, dia akan alam dalam kita punya smartphone. Dan kita tahu kalau hujan daripada upstream turun ke bawah, kita tahu kawasan ni akan banjir tak akan banjir. Kalau kawasan tu potensi banjir, apa akan berlaku? Kita punya alam kita akan onkan, akan beritahu penduduk kampung guna sistem alam. Dia akan bunyi siren yang besar, kuat. Kita penduduk akan tahu, oh ini kawasan ni akan banjir dan dia boleh bersiap untuk berkemas. Jadi itu smart city yang kita gunakan kepada teknologi. Jadi dia kepada pengurusan yang lebih pintar, yang lebih cekap dan menjimatkan masa. Baik, terima kasih Yang Mulia Datuk. Okey, kita nak beralih kepada soalan seterusnya. Boleh katakan hot topic jugalah, iaitu berkenaan dengan lambakan warga asing, Datuk. Yang mana sebagai penjaja atau peninggal kecil, warga asing ni dikesan menyalahgunakan pas lautan, kerja menggunakan lesen warga tempatan macam Alibaba lah, orang kata, dan tindakan tegas termasuk sitaan barang ke pembatalan lesen penghuni tempatan adakah diambil oleh pihak kita. Bagaimana tu respon daripada Yang Mulia Datuk? Saya kalau cakap tentang warga asing tu ialah kita perlukan dalam sektor industri kita, peladangan kita, penternakan kita. Dia satu keperluan, pasal banyak orang Malaysia kurang kerja dalam sektor pengilangan. Tetapi apa yang diambil kesempatan oleh warga asing ni, bila dia sebenarnya ada permit kilang tapi dia buka kedai. Dia buka kedai runcit, dia menjaga kedai penjaja dan sebagainya. PBT tidak mengeluarkan lesen untuk warga asing. Jadi itu kena jelas. Pasal rakyat ni melihat bahawa bila ada warga asing menjaga, ni rasuah lah, ni under table lah, kan? Ni salah guna kuasa lah. Sebenarnya bukan. Sebenarnya
kita di peringkat dasar kerajaan ni di Johor ni di 16 PBT, kita dah ada syarat yang jelas bahawa mereka yang warga asing tidak boleh mohon lesen berjaja. Lesen pasar malam semua tak boleh. Kalau ada, kita boleh buat sitaan. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni ialah warga tempatan menyewakan lesen kepada warga asing. Sebenarnya dalam undang-undang kecil atau perjanjian lesen ni sebenarnya mereka tak boleh sublet pada peniaga asing. Ini yang berlaku. Sebab tu kita boleh lihat kadang-kadang kedai runcit. Semua warga asing kat depan kaunter dia. Kadang pun kita cakap pun tak faham tu. Dia tak faham. Satu tak faham pasal dia menjaga untuk orang dia. Jadi orang bangsa dia. Jadi benda ni kita banyak dah ambil tindakan tapi masih belum cukup. Sebab tu saya selalu pesan pada PBT kalau kita tak kawal warga asing ni menjaga, apa yang akan berlaku ialah penjaga-penjaga tempatan akhirnya akan tutup kedai. Ya, betul. Jadi berdosalah kita. Kan kalau benarkan orang yang tidak ada hak menjaga dan jual dengan harga yang murah pula tu. Sebab tu hari ni kadang-kadang bila dia sewa lesen pada warga asing, saya pun dah tak, tahun ni saya dah tak nak kasih peluang lah pada mereka ni. Ada jugalah marah kat saya bila saya tutup macam kat Kulai. Adalah 2-3 dia lesen owner orang Melayu. Orang kita. Tetapi dia sewa pada warga asing, dia ambil bulanan 2-3 ribu. Bagi dia tak salah tau. Bagi dia tak salah. Tetapi isunya kalau kita tengok dalam skop yang lebih besar, dia jual dengan harga yang murah, dia dapat barang lebih murah pasal dia beli pukal dengan penjaga seorang ibu tunggal. Seorang bapa tunggal menjaga. Dia harga dia mahal sedikit kan, sebab dia beli kuantiti yang kecil. Jadi bila harga lebih mahal, orang kita pun tak beli kat kedai pakcik ni. Warga kita sendiri. Jadi yang ni kita kena ubah sikap. Kita bukan nak diskriminasi. Tetapi sepatutnya warga asing ni memang permit dia kerja. Macam mana dia boleh menjaga? Dan dalam masa yang sama orang-orang tempatan kena faham lah, janganlah sewakan gunakan nama. Sekarang ni tahun ni kita akan lebih keras supaya kita nak bendung benda-benda macam ni. Sebab tu kalau kita tengok kat mana-mana khasnya kawasan industri, lepas tu ada kedai-kedai, semua orang dia. Jadi saya memang telah arahkan lah pada PBT ni, jangan bagi muka lah. Dah sampai masa ini jihad penjaga-penjaga kita untuk protect penjaga-penjaga tempatan kita. Penjaga tempatan kita dia proper, mohon lesen, pergi typot dan sebagainya, dapatkan SSM. Sebab apa tau? Sebab SSM dia boleh register. Mestilah. Dia tak ada kekangan, tapi PBT boleh buat kekangan. Yang ni memang antara benda yang kita sentiasa akan lihat, sentiasa akan perjuangkan, dan kita akan pastikan pembelaan kepada penjaga-penjaga tempatan. Okey, tu kita nak tanya jugalah dengan Datuk berkenaan dengan ni, dia satu tempat yang mungkin ramai orang dah pun tertanya-tanya, dah pun ramai yang berkunjung ke sana dengan cerita dah beribu-ribu, puluh ribu lah, yang mana tempat menarik dan rekreasi yang telah pun dibuka naik taraf dalam masa terdekat kan. Tapi banyak tempat menarik sedang dinaik taraf macam Danga Bay, kan, Zoo Johor, kan ada nampak Datuk tahun ni kat Zoo Johor, kan, Utama Bandar. Jadi boleh tak Datuk kongsikan apakah perkembangan terbaru projek-projek macam ni? Silakan. JB tak ada tempat menarik lah. Siapa cakap tu? Ini 2-3 tahun lepas lah. Orang cakap lah. Kan, tapi yalah, tengok orang lah. Ada yang suka pergi shopping, ada yang suka pergi pasar, ada yang nak bawa anak-anak berjalan. Dulu masa zoo tak dibuka, susah nak berjalan. Jadi sekarang alhamdulillah, sekarang Zoo Johor fasa 1 kita telah siapkan, dan kita pun dah capai lebih kurang 1 juta pengunjung. 1 juta pengunjung, pendapatan lebih dalam 6 juta lebih lah. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang datang ke zoo. Dan fasa 2 ni Rin, kita hampir siap juga, tetapi dia lebih mesra OKU. Dulu mesra OKU tu lebih kurang dalam 40%. Maksudnya kalau ada tempat yang kena naik tangga dan sebagainya, kena pikul stroller dan sebagainya. Jadi yang fasa 2 ni kita fokus pada yang mesra OKU, orang-orang tua. Maknanya kalau lawat zoo tu 80% kawasan zoo boleh dilawat dengan pakai stroller. Dalam masa yang sama ada binatang-binatang baru dan sebagainya. Dan insya-Allah
doakan supaya pembukaan Zoo Johor, Zoo Malam. Zoo Malam ni kadang-kadang orang tanya, kecil lah kawasan Zoo Johor. Sebenarnya Zoo Johor ni pemilikan daripada Sultan Johor terdahulu, dah dipanggil kebun binatang. Dan dia dah nak masuk usia 100 tahun pun. Dulu dia hanya kebun binatang, tempat bela-bela dan sebagainya lah. Sebab tu daripada Masjid Abu Bakar, lepas tu pergi ke zoo, lepas tu pergi Taman Botanik. Dia adalah satu laluan istana. Ini sejarah dan sampai sekarang jugalah. Jadi insyaAllah Zoo Malam gerakan tu macam mana Datuk? Maknanya berjalan kaki ke, naik kenderaan ke, macam mana? Kalau untuk Zoo Malam ni kita jalan lah. Macam semalam saya jalan, biasa jalan kat zoo ni 1 jam selesai Zoo Malam lah. Jadi tapi haiwan tak lepaskan lah? Haiwan tak lepaskan, tetapi dia boleh lihat haiwan-haiwan di waktu malam. Dia tak sangat menarik. Macam saya semalam teruja dengan kita ada tambah lampu-lampu sikit dan sebagainya. Jadi saya rasa ini akan pecah box office juga. Sebab yang lepas masa kita buka Zoo Johor ni, kita satu hari kita dapat 26,000 pengunjung ni, sampai beratus 1-2 kilometer masa tu lah. Dan saya rasa Zoo Malam kat Johor ni akan ada fenomena. Sebab tiket tu? Tiket macam mana? Tiket seperti yang Muhammad selalu pesan, kita di Johor ni kalau boleh tiket tu biarlah orang Johor mampu beli. Dan saya nak maklumkan juga, Zoo Johor ni harga tiket dewasa RM10, lepas tu kanak-kanak RM5 adalah harga zoo yang paling murah dalam Malaysia. Malam nanti berubah harga? Malam saya ingat kita insyaAllah kita akan kekalkan. Tapi ni tunggu keputusan yang Muhammad lah. Tapi saya rasa masih paling murah, InsyaAllah. Okay. Alright, itu dia antara yang menarik akan kita kongsikan bersama Zoo Malam. Tak sabar rasanya, tapi on air malam pula. Okay, kita dah beralih untuk soalan terakhir. Itu soalan yang agak mencabar. Kalau sebelum ni YB Esko, sedia ada yang saya soal kadang sampai saya menangis tau. Kena marah dengan datuk-datuk yang sedia ada ni. Ini berkenaan dengan pengalaman bekerja dengan Yang Maklumat Menteri Besar Johor. Datuk okey? Okey. Jangan serius sangat. Okey, tarik nafas. Okey. Datuk bekerja rapat dengan Yang Maklumat Datuk Wan Hafiz Ghazi kan. Adik, bagaimana pengalaman Datuk bekerja dengan Yang Maklumat dalam memacu pembangunan negeri Johor? Saya ni sebelum jadi YB, saya ni dalam bidang industri, manufacturing elektronik. Lepas tu saya biasa buat produk-produk elektronik, eksport ke luar negara. Biasa saya dalam bidang korporat lah. Masa tahun 2018, masa tu saya betul-betul nak jadi YB. Masa tu Allah tak izinkan. Lepas tu pada tahun 2022 ni tak beria sangat, tetapi Allah izinkan untuk jadi YB. Masa tu dalam kepala otak saya ni, saya cakap jadi YB, pasal kalau jadi YB masih boleh buat kerja-kerja lain. Boleh kerja hakiki, boleh pergi buat, asalkan kerja untuk rakyat tu berjalan dengan baik. Tapi dengan perkenan tuanku dan juga cadangan daripada Yang Berhormat Menteri Besar Johor, saya, Allah pilih saya lah jadi YB dan juga YB Esko. Sebabnya kerja dengan Yang Berhormat Menteri Besar Johor ni, masa beberapa bulan yang pertama tu memang agak pressure lah. Pengalaman saya 25 tahun dalam industri dengan korporat ni, kerja memang siang malam. Kalau produk baru masuk tu memang kadang-kadang 3 hari tak balik rumah. Tu dunia saya lah. Tetapi bila masuk dengan Yang Berhormat Menteri Besar Johor ni, dia seorang abang, seorang ketua, kadang-kadang dia jadi bapa juga kan. Seorang yang sangat tegas dalam bidang dia. Sebab tu kalau tengok inisiatif yang amat berhormat buat dia tadi saya cerita tentang perumahan. Dia juga idea, dia kata, Datuk, rumah kena banyak, Datuk. Dan rumah kena mampu milik, kena boleh dibeli oleh rakyat. Jadi kalau fikirkan tentang Yang Berhormat ni, saya tahu jiwa dia tu memang nak buat yang terbaik untuk bangsa Johor lah. Sebab tu kalau mula-mula saya dengan dia tu, kadang-kadang kita berselisih juga pendapat tentang 1-2 perkara. Tetapi akhirnya saya faham bahawa Yang Berhormat akhirnya tu dia punya objektifnya ialah apa-apa pun rakyat, apa-apa kepentingan negeri.
Itu antara perkara-perkara yang mendewasakan kita, mematangkan saya dalam perjalanan setahun 2 tahun inilah. Jadi kalau tengok bagaimana seorang menteri besar buat semarak subuh. InsyaAllah. Buat semarak subuh ni bukan senang, bukan betul, semua orang boleh buat. Betul. Bukan semua orang ialah kena bangun pagi. Seminggu dah 3 kali dah. Sekarang dulu tahun pertama 2 sekali, tahun kedua masuk 2 kali. Ini dah tahun ketiga dah masuk 3 kali lah. Tapi berkat dengan adanya semarak subuh ni, saya tengok Johor ni semakin hari semakin banyak pencapaian-pencapaian hebat. Contoh baru-baru ni kita dapat pelaburan luar negara tertinggi dalam Malaysia, 10 bilion. 110 bilion. Kalau orang tengok 110 bilion ni macam mudah je bahasa ayat dia, tetapi nak dapat 110 bilion melibatkan berapa ramai pelabur-pelabur, beribu pelabur untuk datang ke Johor. Dan usaha-usaha ni dilakukan oleh tim Johor, bukan setakat Yang Berhormat, termasuk juga semua jabatan, agensi dan sebagainya. Kita kena ada sistem yang bagus, sistem yang mesra pelabur. Kita tidak boleh ada birokrasi yang susah sangat nak memohon penjagaan di Johor ni. Jadi perkara-perkara ni kita dah buat, dah tackle awal. Jadi akhirnya itulah hasilnya. Jadi maknanya dari segi kerja Yang Berhormat dia tak ada tolak langsung. Kalau dia nak capai sesuatu, nak hit 110 bilion, dia akan setiap minggu dia akan monitor. Setiap minggu tau. Sama juga, itu kita boleh tengok cara dia bekerja. Bila kerja ni, dia tak ada nak main-main, ketawa-ketawa, nak cakap setakat cakap, lepas tu tak buat. No. Dia akan follow up sehingga you buat kerja tu. Dan sehingga you capai. Datuk pernah kecil hati tak dengan MB? Banyak jugalah. Banyak juga. Yalah, saya dengan pasukan saya kerja siang malam, daripada semalam subuh pukul 8. Itulah hidup saya. Jadi dia tengok nak jaga konsisten tu. Kesihatan kena bagus, pasukan kena bagus. Jadi masa tu memang kadang-kadang bila letih, lepas tu MB kasih kerja lagi. Alamak. Dah siap kerja ni, Datuk, tahniah, alhamdulillah, bagus, good job. Minggu depan kasih kerja lagi. Kasih kerja lagi. Dah siap, kasih kerja lagi. Jadi kadang-kadang sampai satu ketika tu saya rasa, bila kerja nak habis? Macam ngeluh tu. Mengeluh lah. Ni yalah, saya cakap daripada hati Yelah, kan. faham. Ini cerita awal-awal lah. Yalah. Jadi tapi akhirnya baru saya faham bahawa Yang Berhormat ni dia sedang melatih kita. Melatih kita kerja pergi maksimum. Orang cakap kalau orang bahasa rock, hantuk kepala ke dinding lah. Sampai ke dinding tu dia force beri tekanan. Tapi akhirnya kita baru lihat banyak pencapaian-pencapaian yang saya ingat bangsa Johor tak terfikir. Macam tadi pelaburan. 110 bilion tu adalah rekod paling tinggi dicapai antara negeri dalam Malaysia. Dalam Malaysia. Yes. Kita banggalah dapat nombor 3 ni kan. Wah, lepas tu MB cakap nombor 1. Jadi tim fokus. Dan untuk capai ni saya ada peranan, YB Lee ada peranan, esko-esko lain. Jadi kita bergabung lah. YB, Datuk Zahari ada peranan, semua ada peranan. Jadi saya sebenarnya saya rindu nak kena marah. Sebab bila saya kena marah tu, saya akan belajar banyak perkara tentang cara menerima tekanan tu. Cara kita neutralkan perkara-perkara yang susah. Sebab tu dalam hidup saya ni, bila masuk tahun kedua dan tahun ketiga, kita dah matured sikit. Dan kita tahu, saya seronok je. Kalau MB kasih 2 kerja, saya terima. MB kasih 3 kerja, saya terima. MB kasih 10 kerja pun saya terima. Jadi kita letak prioriti. Mana yang Berhormat nak dulu. Pasal kerja memang banyak. Memang tak pernah habis. Jadi ikut keutamaan. Dan kerja ni tidak boleh buat oleh saya seorang. Pasal saya ada pasukan saya, Datuk-Datuk Bandar, YDP, PKPJ, Latin Plan Malaysia. Lepas tu tim saya sendirilah. Jadi kita kena ada pasukan, dan pasukan dia kena faham matlamat tujuan kumpulan ini. Ialah nak capai KPI, nak jadikan bangsa Johor hebat, nak jadikan bumi ni makmur, nak capai benda-benda yang di luar kotak, dan akhirnya dia memberi manfaat pada semua orang. Setuju. Dan kita selalu anggap bahawa apa saja kejayaan yang kita capai hari ini, dia jadi pahala yang berpanjangan untuk kita semua.
Yang penting bukan kita seorang. Yang penting kerjasama. Ya. Okey, kita nak tanya jugalah satu lagi untuk Yang Berhormat Datuk. Datuk, kadang-kadang ada kata-kata yang tersimpan lama dalam hati kan, yang membekas itu kan, yang ingin disampaikan terus kepada Yang Berhormat Datuk Onn Hafiz bin Ghazi. Hari ini kami nak beri ruang khas untuk Datuk. Luahkanlah apa je, indikasikan sesuatu yang mungkin boleh membuka hati, memberi inspirasi, meninggalkan pesan yang bermakna untuk kita semua. Silakan Datuk, nak tenung kamera macam mana ke, nak marah ke, nak apa ke, silakan. Saya dengan Yang Berhormat ni pada awal sebelum saya dilantik tu saya taklah rapat sangat ya. Tetapi saya bila kena marah 2-3 kali saya ni cepat belajar. Bila marah tu kadang-kadang ada yang kena marah tahu sebab apa kena marah, ada yang kadang-kadang kena marah tak tahu sebab apa kena marah. Tetapi ada satu perkara yang saya selalu pegang ialah saya nak belajar jadi pemimpin yang lebih baik, dan nak dapat kesempurnaan untuk jadi ketua saya kena belajar dengan orang yang hebat, yang ada pengalaman. Yang Berhormat Menteri Besar Johor ni orang yang ada pengalaman. Dia pernah kerja dengan menteri, dia kena ada pengalaman banyak lah. Dan tentulah bekerja dengan dia memang dalam keadaan pressure yang sangat tinggi. Kalau dulu saya dalam bidang industri pressure tinggi juga. Tapi dia ada waktu surut dia. Ada waktu rehat dia. Cakap ni Yang Berhormat tengah tengok tau. Tak apa. Memang saya cakap. Dia saya nak beritahu pula kan. Kita kena tu nong kamera tu. Pressure yang sangat tinggi lah. Tetapi selepas 4 tahun ni, dan nak masuk 4 tahun bulan 3 ni, saya dapati bahawa banyak ilmu-ilmu kepimpinan. Dan Yang Berhormat ni ramai mungkin orang tak tahu bahawa Yang Berhormat ni masa bulan pertama, bulan kedua, dia selalu mesej kami ni, esko-esko ni, dalam sebelum waktu subuh atau selepas waktu subuh. Gerak kerja esko Johor ni bermula selepas waktu subuh. Kalau dia rasa jawapan kita tak apa, ada isu, dia akan masuk dalam grup dan kita kena jawab dalam masa 1-2 jam. Kalau tak ada jawapan, dia akan call. Dia perlukan tindakan, perlukan jawapan. Jadi sebab tu kita di Johor ni, kita kena kerja cepat, lepas tu maklumat kena tepat. Jadi nak dapat maklumat tepat, kerja nak cepat, kita kena ada tim yang ada maklumat yang tepat. Maklumat mesti ada sentiasa kat tangan. Jadi itulah, saya ingat dulu Yang Berhormat ni yalah, mungkin 2-3 bulan je lah kan waktu subuh. Tapi sampai sekarang ni nak masuk tahun keempat, kalau ada isu apa-apa selepas subuh lah kita communicate. Sampailah sekarang. Sebab bila dah masuk pukul 8, pukul 9 kita dah masing sibuk-sibuk dengan tugas harian. Kita tahu tentang kepimpinan, tapi sekarang ni kita nak Datuk luahkan pada Yang Berhormat. Boleh tak kita nak dengar sikit apa luahannya kan, dengan ikhlasnya tu. Saya sayang Yang Berhormat. Jangan tengok saya tu sana. Yalah. Tengok kamera tu. Saya sebenarnya bila semakin lama saya bekerja dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, yang Datuk Onn Hafiz Ghazi ni, saya walaupun saya tak rapat sebenarnya, tapi chemistry tu, jiwa saya dengan jiwa dia tu, kalau tengok karakter, yalah, saya tak cakap saya meniru dia, mungkin memang saya belajar. Saya selalu cuba mematangkan diri saya, cuba mengharmonikan cara dia dengan cara saya. Saya tak tahulah, saya sayang bos saya lah. MB jawab betul lah tu. Saya lepas sebab tu sekarang bila Yang Berhormat kasih saya kerja banyak, tak macam tahun pertama lah. Dalam tahun pertama tu selalu mengeluh lah. Sampai ada satu ketika saya jumpa MB tu. Ada satu ketika saya cakap dengan Yang Berhormat, banyaknya kerja saya kena buat. Kan kerja orang lain pun saya kena buat. Itu yang kadang-kadang masa mula-mula tu kita, yalah, kerja sendiri nak kena buat, kerja orang lain pun nak kena buat. Sampai kat sudah luar lah. Yang Berhormat dengar. Tapi besok minggu depan kasih kerja lagi. Kasih kerja lagi. Tapi sekarang ni saya dah tepu lah. Dah lali. Dan saya tahu niat dan jiwa Yang Berhormat, hati Yang Berhormat, dia untuk rakyat dia, untuk bangsa dia. Sebab tu kalau tengok sekarang ni rumah percuma, rumah subsidi 30,000. Bantuan kasih Johor. Berapa banyak kasih ibu tunggal. Itulah jiwa dia. Jiwa dia nak membantu. Tentera, polis, kaki tangan awam, bonus. Ibu tunggal, anak-anak yatim, anak-anak yatim dia kasih dekat 2,000. Anak makmur Johor.
Itulah jiwa yang Muhammad. Dia dalam satu sudut, dia sebagai bapa, sebagai ibu tu, dia kasih sayang, dia macam tu. Tetapi kalau bab kerja, ni dia, kau kena buat, ni kau kena selesai. Yang bisa cakap apa tau? Kalau bahasa yang dia cakap apa dia kata, kalau you tak lead, you tak take the issue, siapa yang nak lead? Siapa yang nak selesaikan? You kan exco, you kan ketua, you kena take the lead. Ambil tu kepimpinan tu untuk lead dan selesai. Untuk MB jawab, baguslah you Datuk Jafni. Tak, ni benda yang saya ceritalah, benda yang betul. Faham. Jadi saya, Yang Muhammad, saya seronok kerja yang dengan Yang Muhammad. Saya sincere lah. Sebab tu saya selalu ikhlaskan diri saya, dan saya selalu yakin bahawa dengan adanya semarak subuh, dengan kita jaga solat 5 waktu, kita baca Quran, dan kita jaga diri kita, lepas tu kita baik dengan isteri kita, anak-anak kita, jadi contoh pada masyarakat, Allah akan bantu kita. Amin. Walaupun perkara sesusah-susah perkara, sesulit-sulit perkara, Allah akan mudahkan dengan niat kita ialah kita cuba buat yang terbaik. Kita tak sempurna, tetapi saya selalu yakin dan percaya setiap orang, kalau dia nak belajar, akhirnya dia akan jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Betul. Dan hari ini kalau ada masalah isu banjir, isu jalan berlubang, isu-isu perumahan, saya sangat yakin boleh selesaikan dengan bantuan kerajaan. Sebab tu saya gembira sangatlah. Bukan gembira, saya sebenarnya saya seronok kerja dengan Yang Muhammad sekarang, walaupun kadang-kadang pressure, tekanan tinggi, tapi bila dapat selesaikan satu-satu isu tentang macam zoo lah. Zoo tu adalah kejayaan 4-5 PBT bekerjasama sebagai satu pasukan, melibatkan agensi lain untuk jadikan zoo tu perkara yang rakyat suka. Bila rakyat tu suruh datang, kita sukalah. Kan? Jadi dia bukan soal gaji. Kalau nak kata soal gaji ni, sekarang alhamdulillah lah. Kalau banding dengan tahun pertama, tahun kedua, saya punya gaji kat swasta lagi banyak. Tapi Yang Muhammad pernah marah saya tau. Saya cakap, masa tu saya tengok payslip, saya tunjuk Yang Muhammad, Yang Muhammad, gaji esko sikitnya. Saya ingat lagi saya cakap dengan dia. Masa pertama kali saya, memang sikit gaji esko. Rakyat bukan tahu. Terus terang ni. Ya betul, rakyat tak tahu. Kita kerja siang malam 7 hari 7 days. Sabar. Tak, ni nak cakap masa tu, masa tahun 2022. Masa cakap masa kat swasta saya sekarang dapat, dah up sikit lah. Masa kat swasta saya dapat banyak. Tapi Yang Muhammad cakap apa tau? Datuk, you sudah berjaya dalam hidup you. Alhamdulillah. You sudah ada pendapatan yang tinggi. Service for rakyat, for negeri. InsyaAllah. Saya terus diam, saya terus jalan. Lepas tu saya balik, saya fikir kan, okey lah, betul apa lah. Datuk ni. Tapi lepas tu, lepas setahun, alhamdulillah, dengan berkenan, alhamdulillah semua naik gaji. Jadi kat situ baru saya tahulah bahawa Yang Muhammad ni, dia akan kasih bila sampai masa. InsyaAllah. Sebab tu KPI Yang Muhammad ialah pencapaian. Lagi tinggi awak capai, insyaAllah lagi banyak awak akan dapat. Saya percaya tu, dalam kesulitan, dalam kesusahan akan ada kemudahan. Okey, apapun terima kasih banyak-banyak kepada Muhammad Datuk Haji Muhammad Jafni bin Muhammad Syukur, yang mana atas perkongsian yang sangat bermakna, bermanfaat, informatif, dan kita rasa macam dapat behind the scenes perkembangan Johor ni. Jadi kepada semua pendengar setia, penonton yang setia bersama, semoga perbualan kita hari ini memberi gambaran jelas tentang bagaimana Johor bergerak ke hadapan, bukan sahaja dari segi pembangunan, peluang, tapi juga kesejahteraan rakyat. Pada setakat ini sahaja episod kita yang ke-6 sebenarnya kali ini, Datuk. Terima kasih kerana terus menyokong Meh Dengojap. Dibawakan eksklusif oleh media digital rasmi, sumber rasmi Johor yang sahih, tepat pantas nombor 1 di Johor. Jangan lupa follow kami dekat Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Threads, aplikasi X dan lain-lain supaya anda tak ketinggalan cerita terbaru dan segar. Saya DJ Rin, ucapkan terima kasih banyak dan jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam maju Johor.